Assalamualaikum kawan-kawan. Tahu tak dari mana asal-usul air Zam-Zam? Selepas kelahiran Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan isterinya Hajar untuk mengembara. Sehingga sampai di satu lembah, iaitu antara Bukit Safar dan Marwah, Nabi Ibrahim diperintahkan pula untuk meninggalkan Hajar dan Ismail. Setelah mendengar penjelasan Ibrahim, Hajar pun akur. Disebabkan cuaca yang sangat panas, Ismail menangis kehausan. Hajar berlari-lari anak dari Safar ke Marwah untuk mencari air. Malangnya tak jumpa air. Dengan kuasa Allah, tiba-tiba air terpancut dari tanah di bawah kaki Ismail. Hajar terus berlari ke mata air dan memberi Ismail minum. Di situ jugalah Hajar membina rumah untuk mereka berdua tinggal. Berkat air Zam-Zam ini, ramai mula menduduki Mekah dan banyak pembangunan dan kemajuan yang berlaku. Sehingga hari ini, air Zam-Zam tak pernah kering dan ada pendapat mengatakan ia berasal dari mata air syurga. Menarik kan? Kavago, protect your wrist with us.